Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mulakan dengan serangkap pantun. Terbang merpati di waktu senja, hingga berteduh di dahan jati. Pentaksiran adil untuk semua, murid khas cemerlang berjati diri. Okey, baiklah. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang isu murid inklusif dan murid berkeperluan khas dalam pentaksiran pendidikan Islam. Kita akan mulakan dengan pengenalan. Seperti mana yang kita tahu, pentaksiran ni bukan sahaja dijalankan pada murid biasa ataupun murid arus perdana. Tapi dijalankan juga untuk murid MBK ataupun murid berkeperluan khas dan juga murid inklusif. Kejap lagi saya akan terangkan apa tu murid MBK dan juga murid inklusif. Jadi pentaksiran murid inklusif dan juga murid MBK ni di sekolah rendah, lagi-lagi dalam subjek pendidikan Islam lah, menghadapi cabaran utama. Banyak cabarannya. Jadi hal ni menyebabkan MBK akan dinilai secara tidak adil, terutamanya dalam aspek penghayatan nilai Islam lah dan amalan harian berkesinambungan dengan subjek pendidikan Islam. Walaupun kerajaan telah mengambil langkah-langkah dan juga guru dan juga sekolah pun telah mengambil langkah-langkah, namun masih lagi terdapat jurang antara dasar dan juga pelaksanaan yang masih wujud lah. Jadi saya akan membentangkan dan mengupas tentang isu-isu utama dalam pentaksiran murid inklusif dan juga MBK ni, and then mencadangkan penambahbaikan bagi memastikan pentaksiran yang lebih sesuai dan adil untuk mereka. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, jadi kita akan tengok dulu definisi dan juga instrumen PBD dalam pentaksiran murid inklusif. Baiklah, definisi untuk murid inklusif adalah murid inklusif menurut KPM merujuk kepada murid berkeperluan khas yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama rakan sebaya dalam kelas arus perdana dengan bantuan dan sokongan yang bersesuaian. Maksudnya murid inklusif ni adalah murid yang mereka kurang upaya, namun mereka mampu untuk belajar bersama rakan sebaya dalam kelas arus perdana. Tapi of course lah dengan bantuan dan juga sokongan yang bersesuaian. So akan ada juga guru yang daripada guru pendidikan khas yang akan bersama-sama dengan mereka di dalam kelas arus perdana. Jadinya murid MBK pula, definisinya ialah murid yang diperakui oleh ahli pengamal perubatan, ahli optik atau mana-mana pihak yang berkaitan yang daftarkan secara sah sebagai murid yang mengalami ketidakupayaan penglihatan, pendengaran, pertuturan, fizikal, masalah pendengaran atau mana-mana kombinasi ketidakupayaan yang telah dinyatakan. Jadi murid MBK ni, mereka diajar, diasingkan khas di dalam satu kelas pendidikan khas. Jadi biasanya dalam kelas pendidikan khas ni 5 orang murid, 1 orang guru, 1 nisbah 5. Seterusnya kita pergi kepada definisi pentaksiran. Jadi pentaksiran ialah suatu proses dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah yang melibatkan pengumpulan maklumat mengenai perkembangan serta kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Jadi pentaksiran ini digunakan untuk menilai kebolehan dan keupayaan murid selepas tamat sesuatu pengajaran, satu tempoh pengajaran. Jadinya aktiviti teras PBD bagi MBK dicadangkan ada 5, iaitu kuis, bercerita, permainan, main peranan dan juga projek mudah. Jadinya guru yang mengajar MBK ataupun murid berkeperluan khas ni perlu menyediakan satu instrumen PBD lah, sama macam murid arus perdana. Namun instrumen PBD yang dihasilkan perlulah berasaskan keperluan pembelajaran MBK.
Okay, perlu disesuaikan. Tak boleh ambil daripada harus perdana itu sahaja terus bagi murid MBK jawab. Tak sama. Sebab murid MBK ni ada keupayaan masing-masing. Okay, jadi instrumen PBD-nya adalah senarai semak. Kan, macam senarai semak ni dicadangkan instrumen saringan domain pendidikan khas dan juga template laporan PBD MBK pembelajaran tahap 1 kan. Okey, lepas tu yang kedua ada soal selidik, selembaran kerja, rekod berterusan dan juga ujian sama ada lisan ataupun bertulis bergantung kepada keperluan dan kebolehan murid MBK tersebut. Isu yang pertama adalah ketidaksesuaian instrumen pentaksiran dengan keupayaan MBK. Instrumen pentaksiran pendidikan Islam ni sering disediakan untuk murid arus perdana dan tidak mengambil kira keupayaan kognitif MBK. Kan macam kalau kita tengok kebanyakan instrumen-instrumen pentaksiran ni, okay, banyak yang fokus kepada arus perdana tanpa mengambil kira keupayaan kognitif MBK. Dan contohnya macam kaedah bertulis ataupun kaedah hafalan. Murid-murid MBK ni dia sukar nak kuasai kaedah hafalan dan juga kaedah bertulis ni. Sebab kekangan literasi. Contoh macam disleksia kan. Disleksia dia tak boleh nak ingat huruf tu, ingat nombor tu, literasi dan juga numerasi. Okay, dia confusing. Jadi kaedah bertulis tu akan jadi sukar lah untuk dia. Okay, dan juga mungkin ada kekangan daripada daya tumpuan. Kan macam murid ADHD. Okay, dia tak boleh nak fokus pada satu masa. Dia cukup 10 minit fokus and then kita kena rehatkan dia. Jadi dia tak boleh nak hafal lah. Bila tak boleh nak hafal, instrumen pentaksiran yang berteraskan hafalan tu dia tak boleh nak kuasai. Okay. Jadinya kajian daripada Muhammad Fazil dan Muhammad Zain menunjukkan bahawa murid MBK sekolah rendah gagal menjawab soalan bertulis. Okay. Dia kata gagal menjawab soalan bertulis tetapi mampu faham melalui aktiviti lisan dan amali. Nampak? Okay. Kajian tu kata untuk soalan bertulis tak boleh nak jawab. Tapi bila minta murid MBK ni jawab melalui aktiviti lisan ataupun amali ataupun perbuatan, kita minta dia buat ataupun kita minta dia cakap tu boleh. So, implikasi yang berlaku daripada isu cabaran tadi tersebut adalah penilaian yang kita buat tu tak menggambarkan kefahaman sebenar murid MBK dan menjejaskan keadilan serta motivasi mereka. Kan, contoh, murid-murid ni faham je macam mana nak menulis bar. Tapi kita minta dia tulis. Tapi dia tak boleh nak tulis, dia tak ingat. Mungkin kita boleh gunakan aktiviti lain. Okay, kita punya penilaian pentaksiran tu, kita gunakan aktiviti. Kita jangan suruh dia tulis. Kita tak boleh suruh dia tulis sebab dia tak boleh nak menulis. Okay, so itu implikasinya. Kan, sebenarnya dia faham, dia tahu. Tapi bila kita gunakan satu kaedah yang sukar untuk mereka, mereka tak boleh buat. Jadi cadangan penambahbaikannya adalah kita menggunakan pentaksiran alternatif. Okay, banyak. Dan banyak cara yang kita boleh gunakan, bukan sahaja bertulis. Okay, tapi melalui aktiviti ataupun melalui lisan. Okay, and then yang kedua, menyesuaikan kurikulum bagi memenuhi keperluan murid berkeperluan khas MBK. So, kerajaan perlu menyesuaikanlah kurikulum. Perlu tengok pada murid-murid MBK punya keperluan. Isu yang kedua adalah kompetensi dan juga kemahiran guru pendidikan khas. Jadi guru pendidikan khas ni dia berdepan dengan kekurangan kemahiran dan juga latihan dalam teknik pentaksiran yang efektif. Walaupun guru pendidikan khas boleh mengajar, mampu pakar dalam mengajar murid MBK, namun boleh jadi mereka kekurangan kemahiran untuk melaksanakan pentaksiran yang betul-betul efektif untuk murid MBK ni. Jadi perkara ini menyebabkan proses menilai pencapaian murid
tak dapat nak jalankan dengan kaedah yang tepat dan adil. Okay, jadinya sebab satu orang murid pendidikan khas, kita tak buat RPH kan, kita buat RPI, rancangan pembelajaran individu. Kita akan nilai seorang murid tersebut. So kita kena tengok satu murid tu dia punya keperluan dia berbeza. Okay? Dia punya keperluan dan juga penilaian dia pun berbeza. Kan? Jadi timbul masalah kekurangan latihan yang sesuai ataupun lebih spesifik kepada jenis kelainan upaya yang tertentu. Okay, contohnya macam kalau murid masalah kurang pendengaran kan, kita mungkin boleh gunakan pentaksiran yang membangunkan elemen visual. Okay, namun yang ada elemen visual tu kita tak boleh gunakan untuk murid yang kekurangan masalah penglihatan, sebab tak sesuai dengan. Jadi implikasi yang berlaku daripada cabaran tersebut adalah kekurangan kefahaman dan kemahiran dalam mentaksir murid berkeperluan khas. Okay, so guru-guru ni tak dapat nak mentaksir murid dengan tepat lah dan adil. Jadi cadangan penambahbaikan, so mungkin KPM boleh memberikan latihan KPM dan juga sekolah boleh memberikan latihan berkala dan menyuruh kepada guru pendidikan khas ni khusus untuk pentaksiran dalam pendidikan Islam. Okey, lepas tu yang kedua boleh juga untuk laksanakan latihan berstruktur kepada guru dalam kaedah khususnya kaedah pentaksiran lah, khususnya pendidikan Islam. Okay. So sekolah dan juga KPM perlu bertanggungjawab lah untuk memberikan latihan kepada guru-guru pendidikan khas, okay, supaya pentaksiran yang dijalankan lebih telus dan juga lebih adil kepada murid-murid MBK. So kita dapat menilai kebolehan dan keupayaan murid MBK tersebut dengan lebih menyeluruh. Isu yang seterusnya pula adalah guru tidak mempunyai ikhtisas dalam pendidikan khas. So berlaku banyaklah kan, ramai guru arus perdana yang terpaksa mengajar MBK, kena mengajar MBK, padahal guru arus perdana ni tak ada pun kelayakan ataupun latihan dalam pendidikan khas, tapi terpaksa mengajar MBK. Jadi bila dah mengajar MBK ni, perlulah juga menjalankan pentaksiran. Okay. So menurut Nur Azah Muhammad Nordin dalam Jurnal Pendidikan Malaysia mengatakan bahawa guru tanpa asas pendidikan khas sukar melaksanakan pentaksiran sesuai bagi MBK lah, sebab guru arus perdana lebih biasa kan dengan pentaksiran murid arus perdana. Tiba-tiba bila kena mengajar murid MBK, ni perlu melaksanakan pentaksiran MBK. Jadi mereka tiada asas dalam melaksanakan pentaksiran pendidikan khas. Jadi hasil dari kajian Muhammad Hanafi pula mendapati 60% guru arus perdana yang tidak memperoleh pendidikan khusus berkaitan teknik dan kaedah dalam pendidikan khas. So, implikasi yang berlaku daripada isu tersebut adalah pentaksiran yang dijalankan oleh guru arus perdana tersebut menjadi tidak bersifat inklusif, okay, dan juga gagal menggambarkan potensi sebenar murid MBK. Okay. Jadi cadangan penambahbaikannya adalah mungkin sekolah boleh menggalakkan pengajaran kolaboratif antara guru arus perdana dan juga guru pendidikan khas, kan, pengajaran kolaboratif ataupun kolaboratif melaksanakan pentaksiran antara guru pendidikan khas dan juga guru arus perdana, sebab guru pendidikan khas lebih pakar daripada guru arus perdana dalam menjalankan pentaksiran untuk murid
MBK. Lepas tu yang kedua, menyediakan kursus khas tentang pendidikan inklusif agar dapat meningkatkan pemahaman dan keupayaan guru dalam mengurus tingkah laku. Yalah, macam kalau yang inklusif tadi, kita tahu murid MBK tersebut belajar bersama dengan murid arus perdana. Okay, so bila mereka belajar dengan murid arus perdana, pentaksiran tersebut dilaksanakan bersama dengan murid arus perdana. Okay, jadi guru-guru yang mengajar perlulah mendapat kursus khas tentang pendidikan inklusif ataupun tentang pendidikan inklusif dan juga tentang pentaksiran dalam pendidikan inklusif. Okay, isu seterusnya adalah guru kurang mahir dalam melaksanakan pentaksiran alternatif. Ya. Guru sering tidak diberi latihan khusus untuk menggunakan kaedah seperti portfolio, rekod anekdot dan rubrik sasiah bagi MBK. Kan kebiasaannya guru lebih gemar menggunakan ataupun melaksanakan pentaksiran berbentuk berbentuk pentaksiran bertulis. Okay, jadi ramai guru yang kurang mahir menggunakan kaedah pentaksiran alternatif, kan, macam kita minta murid membuat portfolio, okay, ataupun untuk MBK ni kan kita boleh minta murid untuk melakukan aktiviti. Jadi, kajian Hashim dan Zulkifli dalam Jurnal Pendidikan Bitara UPSI menunjukkan bahawa guru sekolah rendah kekurangan latihan dalam pentaksiran bukan konvensional untuk MBK. So, dekat sini kurangnya latihan, kurangnya khusus bagi guru. Jadi, guru menjadi kurang mahirlah untuk melaksanakan pentaksiran alternatif. Implikasi daripada hal tersebut adalah murid, terutamanya murid MBK ataupun murid inklusif tidak dinilai berdasarkan potensi mereka yang sebenar. Ini boleh menyebabkan guru tersalah anggap keupayaan mereka. Yalah, bayangkan kan, kalau contoh guru dalam pendidikan inklusif kan, guru bagi semua murid untuk jawab soalan bertulis. Okay. Tapi murid yang inklusif ni, murid MBK yang inklusif ni, okay, dia tak mampu lagi untuk menjawab soalan bertulis dalam masa yang ditetapkan. Okay, jadi apakah cadangan penambahbaikan untuk perkara ini? Okay, so cadangannya adalah sekolah ataupun KPM perlu melaksanakan latihan berstruktur kepada guru dalam kaedah pentaksiran autentik khususnya untuk pendidikan Islam. Okay, perlu laksanakan satu kursus mendepani cabaran yang berkaitan dengan isu pentaksiran dalam pendidikan khas bagi murid sekolah rendah. Kerajaan telah menyediakan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan bantuan dan khidmat sokongan untuk murid berkeperluan khas. Okay. So, perkara ini dipetik daripada berita RTM iaitu Selamat Pagi Malaysia TV1. Okay. Pada poin nombor 5 dan juga nombor 6 yang berkaitan dengan pentaksiran. Okay. Jadi, KPM menyediakan tambahan masa ketika peperiksaan awam dijalankan untuk murid berkeperluan khas. Okay, dan juga KPM juga menyediakan bantuan dan sokongan ketika peperiksaan awam, seperti guru. Dan juga lanjutan tempoh belajar sehingga 2 tahun. Jadi macam untuk sekolah menengah, kalau murid arus perdana akan belajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Tapi untuk murid yang berkeperluan khas, mereka boleh menambah waktu selama 2 tahun untuk murid berkeperluan khas. Baiklah, antara usaha lain KPM untuk menangani isu pentaksiran bagi murid berkeperluan khas dan juga murid inklusif ini, yang pertama adalah pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD untuk murid MBK. So, KPM
telah menggantikan peperiksaan pertengahan dan juga peperiksaan akhir tahun bagi murid tahap 1 dengan pentaksiran bilik darjah PBD. Maksudnya untuk murid MBK tahap 1, mereka tak ada peperiksaan pertengahan ataupun peperiksaan akhir tahun. Okay, tapi mereka hanya ada PBD. So PBD ni bersifat lebih objektif dan berfokuskan kepada pembelajaran lah. Jadi langkah ini bertujuan bagi menilai perkembangan murid secara berterusan dan holistik. Tak adalah kalau macam peperiksaan akhir tahun tu, waktu tu sahaja. Okay, tapi kita nak nilai murid MBK ni secara berterusan dan secara holistik, menyeluruh. Jadi termasuk juga MBK dalam program pendidikan inklusif iaitu PPI. Okay, bukan sahaja MBK tetapi murid yang dalam program pendidikan inklusif yang belajar bersama dengan murid arus perdana. Alright, yang kedua, usaha KPM bagi menangani isu pentaksiran MBK ni adalah KPM memperkenalkan pentaksiran alternatif sekolah menengah lah, ni untuk sekolah menengah iaitu PASM. Jadi mereka KPM memperkenalkan PASM sebagai bentuk pentaksiran khusus untuk murid MBK yang menilai kebolehan mereka dalam 5 domen utama iaitu kerohanian dan nilai murni, akademik, fungsian, pembangunan personal dan kemahiran, interpersonal dan juga hidup berdikari dan pembangunan kerjaya. So taklah berfokuskan kepada peperiksaan bertulis semata, tapi tengok kepada kemahiran murid MBK ni, mungkin mereka boleh pergi kepada kemahiran. Contohnya kemahiran menjahit, kemahiran masak ataupun kemahiran hidup lah. Macam kalau sebelum ni kan ada UPSR untuk murid arus perdana. Okay, tapi kalau untuk murid MBK pula, okay, ada PASR ataupun pentaksiran alternatif sekolah rendah. Itu untuk sekolah rendah, tapi seiring dengan pemasuhan UPSR, KPM telah memasukkan juga pentaksiran alternatif sekolah rendah iaitu PASR untuk murid MBK. Mereka telah memperkenalkan PBD ni lah untuk murid MBK. Okay. Jadi dekat situ tak adalah murid MBK pun kena ambil UPSR kan kalau macam dulu. Tapi mereka ambil PASR. Okay, tapi sekarang murid MBK ambil PBD. Untuk sekolah menengah pula ambil PASM iaitu pentaksiran alternatif sekolah menengah. Okey, seterusnya yang ketiga, bagi mendapati isu ini, KPM telah mengeluarkan Kod Amalan Pendidikan MBK sebagai garis panduan pelaksanaan pendidikan khas di Malaysia. So, guru-guru pendidikan khas ataupun guru arus perdana yang perlu mengajar murid MBK perlu mengikut Kod Amalan Pendidikan MBK ni. Selaras dengan Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan Khas 2015. Jadi, dokumen ni memberikan panduan tentang tata cara penyampaian perkhidmatan pendidikan bagi MBK di bawah bidang kuasa KPM. So, MBK ataupun PPI ataupun program pendidikan khas atau program pendidikan inklusif yang di bawah bidang kuasa KPM ni perlu mengikut garis panduan yang telah dikeluarkan oleh KPM berdasarkan Kod Amalan Pendidikan MBK. Kesimpulannya, daripada cabaran, implikasi dan juga cadangan penambahbaikan yang telah dibincangkan tadi, pentaksiran murid inklusif, kita boleh tengoklah pentaksiran murid inklusif dan juga pentaksiran murid berkebutuhan khas dalam subjek pendidikan Islam di sekolah rendah ni, kita perlu laksanakan dengan adil, fleksibel dan berpaksikan potensi sebenar murid. Okay, kita kena tengok betul-betul alternatif lain untuk pentaksiran bilik darjah bagi murid MBK dan juga murid inklusif PPI. Jadi walaupun pelbagai usaha kerajaan yang seperti pentaksiran bilik darjah dan pelaksanaan program pendidikan inklusif PPI ni yang telah dijalankan, walaupun begitu masih banyak lagi ruang untuk penambahbaikan. So macam mana kita nak rapatkan jurang antara dasar dan juga pelaksanaan pentaksiran ni? Okay, so kita perlu
kerjasama antara guru, ibu bapa dan juga pihak berkepentingan supaya memastikan murid berkeperluan khas ni mendapat peluang yang setara untuk berkembang dan berjaya. Jadi, kerjasama ni amat penting antara semua pihak. Kita tak boleh guru sahaja, tapi guru, ibu bapa dan juga pihak berkepentingan seperti KPM dan juga sekolah perlu sama-sama berganding bahu. Sebagai penutup, usaha memperkasa pentaksiran murid inklusif dan juga murid berkeperluan khas ni kita perlu teruskan agar tiada yang tercecer dalam arus pendidikan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okay? Pendidikan untuk semua. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah lari rebungnya. So, pendidikan yang adil dan juga bersesuaian sejak di bangku sekolah ni adalah kunci kita membina generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing untuk akan datang. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.